Soalan 6. Alright, soalan 6 ni menunjukkan kerata rentas pintu hadapan sebuah bangsal di mana ABCD adalah sebuah segi empat tepat dan OAPB adalah sebuah sektor berpusat di O dengan jejari RM. Alright, so sekarang ni dia dah bagi tahu PQ. Okay, PQ adalah perpendicular bisector of AB. So dekat sini 90 degrees lah, dia bahagi sama rata. That mean AQ and QB sama panjang lah. Okay, and then dia dah bagi length of AB 8 meter, length of AB, that mean kalau dia kata length maksudnya chord of AB lah, and then PQ is 2. Okay, maksudnya cikgu divide by 2 for 4, and then this is 2. Alright, so dia kata calculate the value of R in meter. So kita nak cari radius. Apa perlu buat? Okay, cikgu sambung. Okay, kita tahu this is R, from O to P is R, so the length of QO adalah, maksudnya R kita tadi minus lah 2. Okay, this is our R. Jadi cikgu keluarkan right angle triangle AQO, keluarkan ke sini. Kita tahu AQ 4, ni R minus 2. So apa lagi? Cikgu nak cari R kan? So menggunakan Pythagoras theorem. Formula Pythagoras theorem, kamu kena expand, simplify. Okay, cikgu akan dapat R equal 5. Alright, okay, R equal 5. Thus. Okay, untuk soalan B, okay, find the perimeter for the curve. Okay, the perimeter for the curve, that mean, okay, the shaded region. So how to find the perimeter of the curve? That mean we have to find the chord of AB plus the length of arc APB. Okay, so apa yang cikgu tak ada kat sini adalah cikgu keluarkan koordinat ni, cikgu keluarkan segitiga ni 4, kat sini tadi dah dapat 3 kan, 5, okay 5. Okay, cikgu nak cari theta dahulu. Kalau kita tak tahu theta, tak dapat nak cari length of arc. So kalau PQ ni, kalau P direct dengan O, that mean theta ni dibahagi 2 equally. So cikgu cari theta sebelah je dulu, sebelah So kita cek kalau guna tan TOA, opposite over adjacent, opposite 4, adjacent 3. So theta is shift tan. Kita akan dapat 53.13 degrees. Jangan lupa letak degrees. So untuk theta AOB kita multiply by 2. Okay, and then kita dapat ni 106.26. Okay, kalau kita nak cari length of arc, okay, the theta must be in radian. Okay, nanti kita convert to the radian lah. Okay, so seperti yang cikgu cakap tadi, perimeter adalah chord AB plus arc APB. So chord kita dah dapat. Okay, 4, jadi 8 lah. Okay, so arc adalah R theta. Our R is 5. Okay, times dengan theta. Theta kita tadi 106.26. Okay, convert to radian. So times 3.142 divided by 180. So kita selesaikan. Okay, this is our length of R. Selesai, and then kita tambahkan. So inilah dia perimeter shaded region. Thus. Alright, soalan seterusnya. Okay, kita nak cari area pula. Area of the curved surface. Okay, how to find the area? Okay, kita kena cari area sector AOB. Semua area sector ni. Okay, kita tolakkan dengan area segitiga. Okay, so kita cari satu persatu area sector menggunakan formula R1/2 R square theta. Okay, substitute our R and our theta. Okay, we can get our area of sector. So how to find the area triangle? Okay, area triangle by using the SOT formula. Okay, 1/2 AB sin C. Okay, AB kita adalah radius lah, 5, 5. Okay, sin C must be in term of degree, so 106.26. Okay, kita substitute. Alright, and then the final answer is 12. So kita nak cari area, okay, area surface. That mean area sector minus area triangle. So inilah jawapan. Tada! Soalan 7.
Okey. Rajah 4 menunjukkan satu acuan kek yang berbentuk silinder dan rajah 5 menunjukkan acuan kek tersebut diisi dengan adunan kek belum dibakar. Okey, ni belum dibakar. Tinggi acuan kek ialah H cm dan diameter ialah 24 cm. Ni tinggi acuan. Adunan kek mempunyai ketinggian 3 cm. Okey, before kita masak. Okey, sebelum dibakar. Alright, so A. Given the height of the cake mixture increases at a constant rate of 1/720 when baked at the temporary 180 degrees Darjah Celsius, okay? And then find the rate of change of the volume of the cake mixture. Okay, so sekarang kita nak cari rate of volume. Kalau rate of volume, that mean, okay, cikgu keluarkan dulu. Our radius is 12. So, untuk silinder, our volume formula is pi r square H. Okay, sebab kita menggunakan volume, kita kena keluarkan formula volume. And then the height. Okay, this is rate of height. That means kalau rate of height, dH dt. Okay, cikgu keluarkan. So, we have to find the rate change of volume. That means dV dt. Okay, cikgu keluarkan. So, ini yang kita nak cari. Keluarkan semua maklumat, baru kita boleh keluarkan kita punya petua berantai lah. dV dt nak cari, dV duduk atas, dt duduk bawah. So, siapa yang duduk di sini adalah kita berdasarkan maklumat apa yang kita dapat kat sini. So, dt dekat bawah, so atas ni adalah dH. That means sini dH, okay, dan sini pun dH. Selesai. So, baru kita tahu, dH dt dah ada nilai, kita kena cari dV dH. So, we have already get the formula volume V. So, kita cari dulu dV dH. Alright. Okay, cikgu dapat 144 pi kan? Okay, macam mana dapat dia? Cikgu tunjuk. Okay, macam ni. Okay, kita ada V, pi r square H. So, dV dH adalah pi r square. So, disebabkan kita dah tahu R kita 12. Cikgu substitute 12 and then cikgu dapat 144 pi. Sebab tu lah replace kat sini 144 pi. Kita timeskan di HDT. Jadi kita akan dapat 1/5 pi ZAS. Okey, diberi kek yang telah dibakar mencapai tinggi HCM. Kek tersebut dikeluarkan daripada acuan untuk disejukkan. Okey, selepas masa tertentu didapati kek berubah menjadi H. Okey, maksudnya ketinggiannya berubah, kurang. Dia berubah ni, daripada H tu dia kurang, dia tolak 0.001. Okey, itu dia punya ni lah. Dia punya ketinggian yang baru lah. Okey, so perubahan kecil tinggi kek ialah, okey, ini perubahan kecil kek. Tinggi dia. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita nak cari H. Alright, ini adalah antara maklumat yang penting. Okey, so daripada sini kita tahu H adalah ketinggian lama, ketinggian baru adalah ni, new value. Okey, kita kena tolakkan dia kan. Okey, so percentage of change adalah, okey, new value tu dia punya difference. Okey, dia punya difference tu, okey, kita bahagikan dengan all darab 100. Okey, dia dah bagi dah, dia punya percentage adalah negative 0.015%. Cikgu ganti kat sini percentage, ingat dia punya different value of H tu kita bahagikan all. So dekat sini, so kita darab, okey, kita divide, okey, kita dapat. Alright, so begitulah ya, kita cari perbezaannya, negative 0.01 over dengan yang all, itulah percentage perubahan dia. Okey, dapat H sama dengan 8 ZAS. Okey, isi padu. Okay, volume after the cake is cool for the period of time. Okey, isi padu selepas kek disejukkan pada masa yang tertentu. So, ini formula kita. Okey, kita dah tahu bila dah disejukkan, kita punya H tu kan berkurang tadi. Okey, so kita masukkanlah. Kita punya H tadi 12. 8 adalah kita punya ketinggian. Okey. Alright, yang kita dapat jawapan tadi. Terus, seterusnya. Okey, kita nak cari isi padu kan. Lepas tu, ini adalah kita punya V. Okey, so delta V, perubahan volume adalah dVdH darab perubahan H. Okey, so dVdH yang kita dapat tadi, perubahan H adalah negatif 0.01. Okey, jadi kita darab.
Okay, ini adalah delta V. Okay, so sekarang kita nak cari V yang baru. Okay, kalau V yang baru berarti V original tambahkan dengan perubahan V. Okay, V original yang ini asalnya tadi. Okay, kita replacekan delta V yang kita baru cari tadi. ZAS. Okay, so kita akan dapat inilah V yang baru kita.